Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam alhamdulillah amin. Qabbalallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Ya tuan-tuan. Ya, kita baru saja solat Isya, alhamdulillah. Ya. Okey. Pada malam ni kita sambung tadi supaya kita tidak hilang momentum kita. Kita sambung tentang kelebihan membaca auzubillah. Sampai ada ulama kata besarnya auzubillah ni, kalau kita dapat baca sekali seumur hidup pun bagus, boleh juga. Ini kita baca setiap hari. Ya. Jadi tuan-tuan, kita baca setiap hari. Ya. Yang keenam, yang tadi yang kelima, ya. Nabi pernah baca auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Lafaz ini diambil daripada satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sedemikian sebelum baca Al-Quran dalam solat. Dalam satu riwayat, lafaz ini dibaca oleh Nabi berbunyi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okey, jadi sebenarnya dua-dua riwayat ni betul belaka kata ulama. Maknanya yang pertama dia kata, aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang dirjam, daripada bisikannya, tiupannya dan semburannya. Tuan-tuan. Okey. Inilah yang kita takut, tuan-tuan. Dia punya tiupan dia, hamzihi itu artinya bisikan dia kepada telinga kita. Ya, tiupannya dan juga semburannya. Kalau tiupannya tak makan, bisikan ni tak makan, dia sembuh dia punya liurnya kepada kita, yang akhirnya kadang-kadang bila tengah solat kita kena sembuh dari syaitan, maka kita lupa solat kita tu berapa rakaat. Ya, kita lupa yang 4, kita ingat dah dah 4 tapi sebenarnya 3. Itulah yang Nabi takut umat dia macam tu, kena sembuh ya. Sebab masa kita nak solat tu, ya, beratus-ratus syaitan iblis datang dengan anak pinaknya mengganggu kita. Ya, mengganggu kita. Sehingga kadang-kadang di tempat ambil wuduk pun dia ada. Dia masih tunggu lagi. Kita berjalan ke sah pun dia tunggu. Dia tunggu lagi. Okey. Kemudian kita masuk sah pun dia tunggu lagi. Lepas tu anak-anak dia akan tengok kita angkat takbir. Dia beritahu ayah dia, ayah, nampaknya pocik ni dah angkat takbir. Okey, kau buatlah sesuatu supaya dia hilang ingatan dia. Lepas tu entah macam mana kita tengah-tengah takbir tu lenggak tengok mimbar kat depan tu. Lenggak tengok ayat kursi kat depan tu. Dia kata, bah, berjaya bah. Dia dah lenggak dah, dia tengok dah. Dia tak konsentrate dah. Lepas tu, dia hasut lagi. Okey, dia garu belakang. Kilas tangan garu belakang. Dah garu belakang bah. Okey, berjaya. Lepas tu, sampai kita rokok. Dia ganggu lagi. Itu ada dalam hadis tu. Dia ganggu lagi. Jadi kita nak elak daripada itulah. Sampai beri salam pun diganggu lagi. Ya, tak sempat nak baca doa, zap pergi lari. Ya, ambil kereta keluar cepat-cepat. Jadi itulah dikatakan gangguan syaitan dalam solat.
kita tidak merasa nikmat dalam solat. Oleh sebab itu tuan-tuan, bagaimana cara nak menghilang gangguan? Tadilah yang saya sebutkan tadi, kena baca auzubillah sekali awal pagi, baca auzubillah, dan kalau elok boleh baca auzubillah tu setiap kali kita nak buat kerja sebelum kita mula kerja. Bila kita pegang tangan kita dah mula nak kerja, kita bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kerana pada masa itu kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala memang melihat kita. Apa yang kita buat, dia lihat kita. Okey. Okey tuan-tuan, kita tengok satu lagi apa yang Nabi baca dalam Quran. Tak ada, itu yang kena Nabi baca. Yang pertama kita sebut balik, Nabi baca. Yang pertama Nabi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang biasa Nabi baca. Ya. Ini lafaz yang paling masyhur dan muktamad. Ittifaq ulama mengatakan Nabi baca inilah. Okey, jumhur ulama, majoriti ulama yang disebut dalam Al-Quran, inilah cara Nabi baca secara nyata dan bersambungan dengan perintah supaya dibaca isti'azah dan ta'awuz di dalam surah An-Nahli, ya, ayat 98. Tuan-tuan ingat ya, An-Nahli ayat 98 itu tempat yang mula-mula Nabi membaca auzubillah dan bismillah sekaligus disambungnya. Surah An-Nahli ayat 98 tu, yang mana kita tengok di atas tadi, mana An-Nahli, okey, Al-A'raf, ayat An-Nas, An-Nahli, tadi muka surat apa tadi? Iaitu ayat 98. Ya, An-Nahli ayat 98, surah 16, surah ke-16 ayat 98, ayat 98 dengan 89, ya. Dia kata fa idza qara'atal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu dikatakan mula-mula di syariat untuk kita baca Quran, mulakan dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, iaitu surah An-Nahli, iaitu surah ke-16 ayat 98. Okey tuan-tuan. Okey. Kita lihat pula tuan-tuan, apakah hikmat Allah Ta'ala menyuruh kita membaca surah membaca ni. Kelebihan dia. Kelebihan kita membaca auzubillah ni apa dia? Okey, apa dia kelebihan dia? Okey. Okey, yang pertama sekali dia kata membaca auzubillah mempunyai banyak faedah dan kelebihan, terutama sekali menghindar umat Muhammad daripada diganggu oleh syaitan dan iblis. Okey, yang pertama sekali dia kata auzubillah dijadikan mukaddimah atau permulaan kita memulakan bacaan Al-Quran. Jadi bila kita nak baca Quran, kita eloklah mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barulah mula bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ketika kita nak baca ayat Quran, kita eloklah membaca dengan bacaan a'udzubillah dulu. Sebab itu surah An-Nahli ayat 98 tadi, fa idza qara'tal Quran, apabila kita baca Quran, engkau baca Quran, fasta'iz, maka mintalah berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Setiap kali kita nak membaca Al-Quran, sama ada dalam solat, dalam bacaan Quran semata-mata, ataupun dalam apa juga majlis zikir yang ada bacaan Al-Quran, maka kita eloklah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya solat kita tidak diganggu, segala perbuatan kita tidak terganggu, majlis kita pun tidak terganggu, mesyuarat kita pun tidak terganggu, ya, perbincangan kita pun tidak terganggu, bengkel yang kita buat pun tidak terganggu jika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu. Ya, selalunya bengkel-bengkel yang ada nampak keislaman sikit,
Okey, kita mulakan majlis dengan membaca Al-Fatihah. Dia pun mula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syarat baca Fatihah tu ada A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Alhamdulillah sampai waladdallin. Amin. Itu syaratnya. Cuba tuan-tuan laksanakan. Ya, kita nak solat begitu juga. Kerana dalam solat itu ada dibacakan ayat Quran. Ya, ni nak solat asar ni. Ya, kita berdiri atas jadah, sama ada kita berimam ataupun kita berseorangan, kita kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey, jadi setiap perbuatan kita eloklah kita baca A'udzubillah. Kerana pada kita itu syaitan bertempiaran lari bila saja kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama sekali. Okey. Yang kedua, A'udzubillah juga dibaca supaya dapat menjaga dan memelihara sesiapa juga yang baca Quran, ya, daripada membacanya tanpa faham, atau membacanya dengan perasaan jemu, ya, atau membacanya dalam keadaan fikirannya melayang-layang, mengingati hal dunia dan juga kehidupan. Yang kedua ini, ya, ulama mengatakan A'udzubillah digunakan untuk membaca Al-Quran, supaya dalam bacaan itu kita tidak, orang kata jemu, perasaan jemu, ataupun membacanya dalam keadaan fikiran kita di awang-awangan, ya, membaca tanpa faham. Oleh sebab itu, tuan-tuan bernasib baik, biarlah kita baca sikit, jangan banyak. Tapi bila kita baca tu, kita baca dengan i'rab sekali. Walaupun tuan-tuan baca satu ayat saja, cukup. Daripada kita baca banyak tapi tak faham, ataupun kita baca banyak dah tak faham, tapi lama-lama kita berhenti baca sampai berbulan-bulan baru kita baca balik. Itu gangguan syaitan sebenarnya tu. Sebab apa? Al-Quran elok dibaca senantiasa. Ya, seboleh-bolehnya tuan-tuan baca setiap rakaat selepas solat. Yang saya diajar dulu, lepas sembahyang asar baca Quran. Lepas tu baca Quran. Belum ada lagi nahu masa tu. Baca Quran. Yang baca tu nakik baca, kita ikut. Nakik baca, kita ikut. Sangat berkat sebenarnya. Kita tak nampak keberkatan tu. Sehinggalah kita tua-tua ni baru nampak. Bila dah tak ada, bila dah umur kata pergi dan sebagainya, kita baru terasa enak. Tapi Tuhan kata, tidak mengapa. Walaupun awak dapat lambat, tapi better dapat daripada langsung tak dapat. Mungkin yang lambat dapat ni yang lebih cepat masuk syurga. Sebab dia pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Dulu saya pernah ceritakan, ya, setiap peringkat umur ada 7 tahun. Okey, ada 7 tahun. Nabi telah membagikan umur kita kepada peringkat pertama 7 tahun. Pada masa itu, Nabi kata, sayanglah anak kita betul-betul pada masa ini. Kerana bila kita sayang dia, dia akan terbina satu perasaan kasih sayang dengan bapa dia. Sayang dia. Jadi dia ingat kepada kita. Lepas tu masa umur 14, 8 hingga 14, Nabi kata ajar dia. Tetapi ajar betul-betul dia. Beri dia kerja yang berat-berat, kemahiran dia. Tak apa, ajar dia. Lepas tu bila masuk tahap ketiga, iaitu umur 14 hingga 21, ajar lagi dia, tetapi bersama dengan sayang. Jangan ajar saya tak sayang. Jadi anak-anak kita akan lebih bertambah erat dengan kita dan sebagainya. Bila 21, dia dah kahwin. Biasanya dah keluar daripada rumah. Jadi dia hidup sendiri. Dan dia mendapat pengajaran daripada 21 tahun dia hidup dengan kita. InsyaAllah anak kita menjadi anak yang baik dan salihah. Okey. Okey tuan-tuan. Yang kedua ni dia kata menjaga Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, A'udzubillah digunakan untuk kita membaca Quran supaya elak daripada jemu. Okey.
Dan semua gangguan-gangguan tersebut akan memesonkan pembaca Quran daripada tadabbur Quran. Kalau kita tidak baca auzubillah, kita mungkin terganggu. Jadi gangguan ini adalah merupakan satu usaha syaitan untuk nak memesonkan kita daripada tadabbur Al-Quran. Terhadap Al-Quran itu, sama ada bacaan itu bacaan dalam solat atau di luar solat, sama saja. Al-Quran dibaca dalam solat, di luar solat, semuanya ibadat kepada Allah. Okey, semuanya ibadat kepada Allah. Jadi jangan takut tuan-tuan. Oleh itu didapati bahawa Allah menegaskan tentang tadabbur Quran ni seperti ayatnya. Ya, Tuhan mengatakan bahawasanya orang yang membaca dan faham nahwu sarafnya, faham ayat balaghahnya, ini ayat perintah, ini ayat larang. Orang macam ni Tuhan kata dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tuhan cabar kita. Ya, Tuhan guna dengan A itu istifham. Istifham ini bukan untuk nak tahu jawab. Istifham ni adalah untuk cabaran. Cabaran, ya. Ataupun kita boleh kata motivasi. Maksudnya tashwik. Maka apakah mereka tidak mahu bertadabbur terhadap Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Jadi orang baca Quran ni, kalau tidak betul-betul baca, maka Tuhan kata, apakah mereka itu baca saja, ataupun mereka baca dengan tujuan untuk mendapat rahmat dariku, ataupun mereka baca dalam keadaan hati mereka terkunci. Aqfaluha, qulubin, hati-hati, aqfaluha, yang terkunci. Ramai orang baca Quran, dia baca sedap, tapi dia tak faham apa benda pun. Okey, tak apa. Kalau sekiranya hati dia kepada Quran, kita tak mahu nanti tengah baca Quran, dia ingat ke lain. Jadi itulah Tuhan kata orang-orang yang bacaannya dengan hati yang terkunci. Ya, surah Muhammad ayat 24. Jadi tuan-tuan buka surah ni tanda. Surah Muhammad ayat 24. Okey. Okey, yang ketiga tuan-tuan, ingat, yang kedua tadi untuk baca Quran supaya kita tidak terpesong di syaitan iblis. Yang ketiga, auzubillah, boleh menjadi pendinding kepada mukmin daripada hasutan syaitan dan iblis di setiap masa, tempat dan keadaan. Jadi tuan-tuan, nampaknya kita kena baca auzubillah ni setiap masa. Ketika mana kita nak berjalan, nak tidur, nak driving, berehat semasa driving, bangun balik untuk memulakan driving, baca auzubillah. Kerana syaitan ini, dia sentiasa mendampingi kita, kiri, kanan, atas, bawah. Dia ya'idukumul faqra. Dia ni nak bawa kita kepada kemiskinan, dan menyuruh kita kepada keburukan, dan mencegah kita daripada kebaikan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil su'i wal fahsya. Okay, dia menyuruh kita buat buruk dan jahat. Jadi termasuklah dia memesonkan kita, menidurkan kita dalam perjalanan, aksiden kita, ya, mengabaikan kita, melalaikan kita. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, bacalah auzubillah ketika apa juga keadaan kita nak buat. Ketika memandu, ketika nak, orang kata nak buat apa juga kerja lah, baca auzubillah. Ini firman dia, firman Tuhan yang mengajar kita supaya membaca auzubillah setiap masa. Dia kata surah Fussilat, surah 41 ayat 36. Tuan-tuan salin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Kalau ada zai dengan rin, itu maknanya perkataan tu negatif. Maksudnya, dan apabila engkau dihasut, yang zaghannaka, engkau dihasut, satu bisikan daripada syaitan, nazghun,
Syaitan ni bila dia kacau kita, tak banyak, sekali je. Nazrun, sekali hasut. Fasta'iz billah. Maksudnya, bila kita terlalai, ataupun kita entah macam mana, terlewat mengerjakan solat, jadi kita telah mendapat hasutan syaitan. Jadi bila kita tiba-tiba dekat surau pukul 2, kita tak berhenti surau. Kita tak sedar itu surau. Patutnya kita tahu itu surau mesti solat. Jadi itu kita telah dihasut oleh syaitan. Tak apalah, balik rumah semayang. Sedangkan jarak antara rumah kita 30 km. Pada masa itu dah pukul 2.30. Kita sampai sana belum tentu lagi sampai rumah kita. Tapi syaitan kata kita, tak apalah, balik dulu. Sempat sampainya. Sampai Sungai Besi jam. Kiri kanan tak boleh pergi. Jadi kita pun terlewatlah semayang. Akhirnya, kemungkinan kita terus tidak mengerjakan solat dan kita qada solat. Itulah maksud ayat ini. Kalaulah kita dilencongkan oleh syaitan dengan satu lencongan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Apabila engkau dilencongkan oleh syaitan dengan satu lencongan, baru satu. Fasta'iz billah. Maksudnya, bila kita tadi nak tinggal surau tak jadi, kita jalan lepaskan surau, kita tak semayang. Bila kita ingat, kita kena kata auzubillahi minasyaitonirrajim, syaitan aku. Reverse balik pusing semayang di surau tu. Tapi apa yang berlaku, tidak begitu kita lakukan. Maka kita tidak akan mendapat kelebihan daripada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Bahawa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu tuan-tuan ya. Itulah sebenarnya bagaimana kita nak jaga iman kita kepada Allah. Bila Tuhan kata, bila kamu terlencong, terbabas sedikit, terus baca auzubillah. Kerana syaitan itu ada dalam diri kamu, dan biarlah syaitan itu muntah daripada kita dan lari lentah pukang bila kita baca auzubillah. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan bisa ingat dia. Dalam majlis perkahwinan pun, kalau kita tak lupa kita baca auzubillah, insya-Allah kita akan mendapat tetamu-tetamu yang hormat kita, yang kita tidak akan merasa malu dan dimalukan di dalam majlis yang kita hadiri. Itu sebabnya auzubillah kita kena baca. Ya, okay, tuan-tuan. Jadi bermula hari ini kita amalkan auzubillah. Setiap kali kita bangun tidur, auzubillah. Masuk bilik air, auzubillah. Okey. Cuba. Tidaklah seberapa kerap, ya. Auzubillah. Dan sampai satu mereka nanti, tuan-tuan akan lupa auzubillah. Itulah katakan bisikan syaitan, dia lupakan kita. Jadi bila lupa, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu orang tua dulu, bila dia dapat kejutan, perkara yang membahaya berita, dia kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang ni budaya itu dah hilang. Budaya masa datuk nenek saya dulu, bila timba jatuh dalam telaga pun dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Timba tu kalau jatuh dalam telaga dulu pakai perigi, kena kait dia dengan galah. Itu pun auzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah-tengah duduk, kelapa gugur dekat kepala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca. Kadang-kadang nasi hangut. Hangut pula. Hangit di dapur, bau auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu syaitan semua tu. Okey. Bila start kereta tak hidup, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kata auzubillah, itu mungkin syaitan ganggu kita. Dan jadi kita jadikan itu sebagai amal kita. Okey, kalau kita membaca kata Al-Bukhari, kalau kita membaca auzubillah berterusan dan ianya kita jadikan zikir, Allah boleh menghilangkan perasaan marah kita yang mungkin datangnya membuak-buak. Kerana marah itu sebenarnya muntah syaitan berada dalam diri kita yang kita simpan berapa lama. Tu just imagine tuan-tuan. Syaitan muntahkan kita dan kita kemau muntah dia. Ini hadis ni ada kata ni. Kita kemau muntah syaitan dalam tubuh, dalam diri kita. Jadi muntah-muntah itulah tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kita mudah putus asa. Ya, kita mudah terpeliuk, kita mudah diganggu kerana dia punya benih kejahatan itu sudah ada dalam tubuh kita. Ya, sebab itu dia kata,
Ini berpandukan sabda Nabi SAW. Saya baca je ya. Saya baca je. Sulaiman ibnu Suradin qala istaba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhu fanazara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba za'anhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqama ila ar-rajuli rajulun mimman sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala atadri ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anifan qala inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqala ar-rajulu amajnuna tarani tuan-tuan apa? Ini hadis Nabi tuan-tuan. Jangan kita tak percaya. Kita tak percaya, munafik kita. Kita hilang kita punya Islam kita. Maksudnya Sulaiman ibnu Sardi iaitu telah berkata, dia ini seorang sahabat Nabi, pernah berkata, kita jarang dengar Sulaiman bin Sardi. Ini seorang orang biasalah. Dia pernah berlaku urusan caci-mencaci di antara dua orang lelaki di hadapan Rasulullah. Jadi dua orang lelaki tidak segan dengan Rasulullah. Masing-masing tuduh-menuduh, caci-mencaci antara satu sama lain. Lalu salah seorang daripada mereka itu menjadi marah. Ya, marah sehingga muntah. Kerana terlalu marah. Ya, dan muka mereka merah padam. Jadi keadaan itu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, lalu Nabi kata, mari sini. Aku nak ajar kamu satu kalimah di mana jika dia membacanya, kemarahan itu akan hilang daripadanya. Mari sini aku nak ajar. Kalau kau nak marah, kau baca ni. Baca. Nabi kata. Dia pun baca. Nabi pun baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pun ikut. Lalu salah seorang lelaki yang mendengar perkataan Nabi itu bangun. Ya, menuju kepada lelaki tersebut sambil berkata, apakah kamu tahu, wahai sahabatku yang marah tadi? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh Nabi sebentar tadi? Lalu beliau mengulangi, apa yang diucapkan oleh Nabi itu, aku akan ajarkan satu kalimah di mana jika dia membacanya, kemarahan itu akan hilang daripadanya. Lalu dia pun baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi lelaki kawan dia tadi berkata kepada kawan dia, mu tahu tak apa yang Nabi baca tadi? Dia kata tak tahu. Tapi kalau kau baca kalimah ini, kau tidak akan marah. Kau tidak akan marah. Kau akan menjaga kemarahan kau. Akhirnya kau menjadi orang yang beriman. Lalu dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan diikutnya oleh laki-laki tersebut. Laki-laki yang mendengar perkataan itu membacanya. Jadi dia kata, apakah kau tengok? Apakah kau tengok aku ni masih lagi macam orang gila? Tidak. Tadi kau nak marah macam orang gila. Tapi sekarang ni kau sudah jadi orang yang baik. Maka dibacanya beberapa kali kepada orang lelaki tersebut. Maksudnya tuan-tuan, bila kita marah, kita macam orang gila. Jadi oleh sebab itu bila nak marah, bacalah auzubillah. Jangan kita pergi cari mangsa kita. Mati dia. Mati mangsa kita. Ya, dia jerut, mati. Dia pukul atas kepala, mati. Jadi bila mati nanti kita sesat tak sudah. Ya, kita sesat tak sudah. Akibat syaitan. Jadi Allah sebab tu hari ni tuan-tuan dan puan, ya, walaupun kita ni belajar je tak seberapa, tapi biarlah kita amalkan ya. Kita baca auzubillah banyak-banyak. Ya, baca auzubillah. Nak start kereta tu, auzubillah minasyaitonirrajim. Kalau nak berjalan jauh-jauh tu Datin Maimun ya. Bang, ingat pesanan ustaz bang. Kita nak jalan jauh ni bang, nak balik mall ni bang. Nak cari ruku ni bang. Okey. Pegang tangan Datuk tu bang. Ya bang, baca auzubillah bang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Datuk pun baca. A'udzubillahi Alhamdulillah. Selamat pergi, selamat balik. Dan sampai sana, bang, Datuk suka duku, bang. Kait-kait untuk Datuk, kait-kait. Lepas tu, dapatlah makan duku. Hasil mengajar baca Auzubillah. Nampak je main-main. Tetapi, itulah dia hakikatnya. Jarang kita buat begitu, ya. Jarang kita buat begitu. Jarang, ya. Sebab kadang saya bawa kereta, saya tengok, kalau slow bawa tu, memang orang tua lah. Orang tua, dua-dua pasangan tua lah. Ya. Dan mereka ni pun tak bercakap, diam je. Ya, yang seorang tu Thailand ke kiri, yang atuk ni bawa kereta slow je kan. Tapi kalau masa muda-muda dulu, kan main lagi bergegar kereta tu, nampak bergoyang, bercakap je, bergurau je kan. Bila dah tua ni, tak ada lagi bergurau. Janganlah. Masa tu ni lah kita nak pegang-pegang tangan dalam kereta. Jadi janganlah pegang banyak sangat. Sentuh sikit pun tak apa. Supaya ada kasih sayang, kemesraan. Pegang, letak tangan isteri tu atas gear tu, pegang dia. Dia suka dah tu. Sesekali lah kan. Jangan tu letak dia DJ tahan pula. Dia ketawa, tunggu masak. Tunggu masak ustaz ya. Dia ketawa je. Datuk ketawa, Datuk memang kata. Okey. Tunggu masak. Itu jarang saya tanya, ustaz, ada lagi tak bawa duku, ustaz bawa balik dulu. Ya Allah, duku ni kawan saya bagi. Dia dari sedap betul ustaz duku tu, dia kata. Sedap betul ustaz. Orang ni bedridden, dia sakit. Sedapnya duku ustaz. Lepas tu, saya kata tak ada lagi kak. Kalau ada duku, saya beli. Okay. Itu ada harapan. Tengah tunggu masak ni. Kepada Tin, ya. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok, tuan-tuan. Apakah hukum syarak yang boleh menceritakan pasal membaca Auzubillah ni? Dia ni macam sunat je. Ataupun tak baca pun tak ngapa. Tak macam solat. Solat tak sembahyang tak boleh. Tapi hukum Auzubillah ni, apa kata syarak kita tentang hukum membaca Auzubillah ni? Okey, mengikut Imam Syafi'i, setiap orang dituntut membaca, diwajibkan membaca Auzubillah ni setiap kali dia nak buat amal ibadat. Tetapi wajib baca di sini bukanlah tak buat berdosa. Maknanya mesti baca. Kalau nak dapatkan kepastian apa yang dibuat itu berjaya, Imam Syafi'i kata wajib baca. Wajib baca bukanlah sama dengan wajib solat. Dia ada kategori wajib. Tak baca tak ngapa. Tapi kalau awak tak baca, awak tak dapatlah kelebihan. Kemungkinan perjalanan awak pada masa itu menempuhi kesusahan, kemalangan, kematian dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala tak jaga. Okey, itu dia. Secara khususnya, membaca Auzubillah ini, ulama' mempunyai beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat ulama'. Walaupun Syafi'i mengatakan kena baca. Tapi ulama' mengatakan ada pendapat. Pertama, sunat. Majoriti ulama' fiqh mengatakan bahawa sunat membaca isti'azah di dalam ayat surah An-Nahl ayat 98 adalah bentuk sunat dalam setiap bacaan, seperti mana bacaan yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 98 itu. Maknanya itu dikatakan sunat berasaskan dalil itu. Okey, yang kedua, yang pertama dia kata sunat berasaskan dalil surah An-Nahl ayat 98. Jadi kalau tuan-tuan nak berbincang pasal Auzubillah ni, ambil dalil daripada An-Nahl ayat 98. Ya, yang tadi kita baca tadi ya. Ya, okey. Jadi dalil ini dikatakan bacaan tilawah ataupun qiraah yang bukan dalam solat. Dalam solat lain. Okey, dalam solat itu ada hukum dalam solat. Okey.
Alhamdulillah. Ramai hari ni ya. Ramai yang mendengar ceramah kita. Jadi sama-samalah. Ya. Okey, dalam kereta ni, kita bila bawa kereta, memang dah satu syarat dah untuk kita diam. Kesian kepada orang tua yang bawa kereta. Kesian. Saya pun kena juga, sebab saya dah tak boleh bawa kereta sekarang ni. Bila orang mau bawa kereta, laju dia bawa. 110, 120 dia bawa. Bila saya tidur. Bila saya bangun, baru dia slow. Dia kata, bila nak sampai kalau 90 je? Okay, saya kata, kalau 110, banyak pakai minyak. Sebab yang bayar minyaknya saya. Lepas tu dah lah, kau nak berjalan jauh-jauh suruh pakai minyak 97. 97 safe dia kata. Yelah, mahal. Tapi betul juga. Kalau pergi Kuantan, taruh RM100, memang boleh balik ke Kuala Lumpur dan boleh jalan lagi seminggu. Itu maknanya minyak tu mujarab. Kempen minyak pula. Minyak 97 sesuai. Hari tu saya pakailah, letak pada kancing saya. Dia bergegar. Saya ingat tanya workshop, kenapa ni workshop kereta kancing saya ni bergegar. Dia kata dia pun buka lubang minyak tu, dia tulis 95 saja. So macam mana? Nak buang tak? Tak payah buang makcik. Biarlah dia gegar kejap je. Sebab dia terkejut. Makanan dia sedap sangat dia. Okay. Yang kedua, dia kata wajib kena baca. Ulama kata seperti mana riwayat oleh An-Naqashi daripada Atta bahawasanya membaca isti'azah adalah wajib. Wajib sama ada dalam solat maupun di luar solat. Ibnu Sirin berpendapat bahawa auzubillah adalah wajib walaupun sekali seumur hidup. Okey. Walaupun sekali seumur hidup. Jadi tuan-tuan nak ambil yang mana ni? Yang pertama ke yang kedua? Ia sudah memadai untuk menunaikan hukum wajib membaca auzubillah yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Mana dalam ayat An-Nahl tadi, seolah-olahnya macam mewajibkan kita baca, tapi ulama kata sunat. Tapi Ibnu Sirin kata wajib baca walaupun sekali seumur hidup. Baca sekali, lepas seumur hidup. Tapi tuan-tuan dan puan, apakah miskin benarnya kita ni nak baca sekali seumur hidup? Nikmat rezeki Allah Ta'ala beritahu setiap saat kepada kita. Api, air, semua sekali kan. Nak baca bismillah pun tak boleh. Jadi better lah kita baca bismillah. Paling tidak punya sekali sehari. Bangun tidur, baca auzubillah sekali sehari. Lepas tu, kalau rajin baca. Ada masa kita lupa, bertahun-tahun kita tak baca. Sebab syaitan ganggu kita. Sebab itu kuliah tahajudnya kita kena harap belajar daripada rakan-rakan kita supaya melatih kita bangun awal pagi. Alhamdulillah tidak ada yang komplain kat saya. Tak ada. Semua kata alhamdulillah bagus Ustaz. Bagus Ustaz, dia kata isteri dia beritahu saya. Suami katakanlah Datuk kata baguslah Ustaz, dia kata sebab dia nak ngajar pun tak mampu. Tapi kalau ada Ustaz boleh ngajar, baguslah dia. Saya pun nak juga masuk syurga dengan isteri saya. Okay, numpang-numpang pun tak apalah kan. Kadang-kadang isteri lebih, suami kurang. Ataupun suami lebih, isteri kurang. Kita numpang-numpang lah kan. Numpang-numpang lah. Ajak besok. Naik sama-sama. Sesekali tengok video sama-sama. Saya dah bagi dah satu pen drive seorang. Baca je lah. Lepas tu ambil pen drive tu, tiup, baca auzubillah, tiup kat pen drive tu biar dia melayang betul-betul. Supaya pen drive tu tak lupa. Letak dalam poket ni. Masuk kereta, masuk. Ada sahabat tu kata, Ustaz, saya terpaksa kena beli radio baru Ustaz. Pen drive. Nak masuk pen drive Ustaz. Bila masuk pen drive Ustaz, saya rasa tak nak balik Ustaz. Naik kereta je. Jadi setiap kali saya bolak-balik daripada Barobangi, mengajar di Sedang tu, tak jauhnya.
Tapi saya rasa sekejap sampai. Sebab saya dengar ustaz bercakap. Jadi pendrive tu saya dengar. Dan saya sekarang ni telah salin pendrive tu. Takut yang ni rosak. Sebab buka saja kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi suami ada tak? Suami saya ada satu. Saya ada satu. Lepas tu saya bagi lagi ke anak saya satu. Jadi nak buat lagi ustaz. Macam tu saya buat lah. Itu ilmu yang besar kan. Okay. Yang ketiga tuan-tuan, ulama ada beberapa pendapat lagi berkenaan dengan membaca auzubillah dalam solat. Okay. Perinciannya ada pendapat ketiga ni tuan-tuan, ada banyak pendapat lagi. Pendapat pertama tadi sunat. Yang kedua wajib walaupun sekali seumur hidup. Pendapat ketiga ni dia kata ada sedikit percambahan pendapat. Yang pertama, An-Naqashi mengatakan bahawa isti'azah dalam solat itu wajib. An-Naqashi daripada Atta, iaitu mengambil daripada tafsir Al-Qurtubi, jilid 1, muka surat 62. Lepas tu juga Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, halaman 58, jilid 1, dia mengatakan dalam semayang adalah wajib. Wajib. Okey, kita tengok ya. Yang kedua, Ibnu Sirin pula mengatakan, tuan-tuan janganlah pening kepala berkenaan dengan ikhtilaf ulama berkenaan dengan auzubillah ni. Itu adalah ranting. Ranting jangan pening kepala pula. Nak baca tak? Jadi kita kata baca sekali seumur hidup. Cukup. Jangan pening kepala. Yang kedua, Ibnu Sirin, An-Nakhai dan juga sebilang ulama salah mengatakan auzubillah dalam solat pada setiap rakaat. Mereka menjunjung perintah Allah supaya membaca auzubillah sebagai satu kewajipan secara umum dan ia diulang-ulang pada setiap rakaat. Ibnu Sirin kata setiap rakaat bila ada surah kena baca auzubillah. Jadi kalau tuan-tuan tak baca pun tak apa. Nak bacalah. Ya Allahu Akbar, baca Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Baca. Lepas tu bila baca surah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita kena pandai tuan-tuan, jangan pening kepala. Baca. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Imam Asy-Syafi'i, dua-dua imam besar ni berpendapat bahawa membaca auzubillah hanya pada rakaat pertama saja. Kerana keseluruhan bacaan dalam solat itu secara prinsipnya adalah satu bacaan saja. Maka hanya perlu baca sekali saja dalam satu rakaat, cukup untuk 4 rakaat yang lain. Itu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mana kalau kita baca auzubillah dalam rakaat pertama, cukup cover untuk rakaat kedua. Jadi tak payah lagi nak baca. Kalau nak baca pun tak apa, bacalah. Ini benar-benar ranting, jangan kita bergaduh. Yang keempat, Imam Malik pula kata tidak perlu baca auzubillah dalam fardu salat, tetapi boleh baca di dalam sunat tarawih dalam bulan Ramadan. Imam Malik kata tak baca, tak perlu baca, bukan tak wajib, tak perlu baca. Apa tu dalam solat fardu, tetapi dalam solat tarawih sunat baca. Jadi semua ni tak ada masalah, jangan tu tak fikir. Jadi kalau kita nak buat hukuman, baca je lah. Ataupun tak baca je lah, tak mengapa. Sekurang-kurangnya kita baca sekali seumur hidup. Itu pendapat yang asah. Ataupun kita baca setiap hari sekali cukup. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat zikir pun, auzubillah, bagus juga. Nama dia zikir auzubillah. Nabi pun tak buat rasanya, tak ada dalam hadis kan. Tuan-tuan, okey. Keempat, hukum membaca auzubillah di luar solat adalah sunat. Sunat dibaca dengan suara kuat. Okey. Kalau di luar solat,
kita kena jaharkan, tinggikan suara. Tetapi ada perselisihan mengenai hukum membaca isti'azah dalam solat, sama ada dibaca secara perlahan atau secara kuat. Okey, perinciannya adalah seperti berikut. Oh, tuan-tuan banyak pula hal kan? Ini memang dulu saya belajar macam ni lah. Okey, tuan-tuan. Nak baca bismillah, auzubillah ni kuat ke tak kuat ke? Okey, kita tengok. Ya, Jarir mengatakan, Abu Hurairah berpendapat bahawa ia dibaca secara kuat. Okey. Yang kedua, Abdullah bin Umar berpendapat bahawa ia dibaca secara perlahan. So, ada dua pendapat yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, iaitu kedua-dua bacaan itu jahar dan sir adalah harus. Pening kepala kita. Jadi kata kuat. Apa tu? Abdullah bin Umar kata perlahan. Syafi'i kata dua-dua boleh. Kuat boleh, perlahan boleh. Kan senang tu kan? Okey. Yang kelima, tuan-tuan. Yang kelima, bilakah waktu kita nak baca isti'azah di dalam solat? Bila waktu kita nak baca auzubillah dalam solat? Ini, tuan-tuan, ilmu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan lupa tak apa. Tuan-tuan dengar je. Kan saya kata lupa tak apa. Mana nak ingat? Tuan-tuan boleh ingat ke? Dah hampir 500 kuliah saya bercakap. Saya sendiri pun tak tahu apa yang saya cakap. Tapi pahala kita diberi kerana kita dengar. Berapa jam kita dengar, bukan berapa banyak kita ingat. Dengar. Terlupa tak apa. Yang kelima dia kata, bila masa kita nak baca isti'azah dalam solat? A'udzubillah sunat dibaca secara perlahan sesudah bacaan iftitah. Okey. Kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-sam. Itu kita baca tu, baca pelan. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kita nak baca surah, kita sunat baca pelan-pelan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita jadi imam, kita bacalah bismillah kuat sikit macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu ya. Okay. Yang keenam, hukum membaca auzubillah dalam perbuatan lain selain dari solat. Secara umumnya, ulama menganggap bahawa membaca auzubillah dalam segala kehidupan kita, perbuatan kita yang baik di setiap masa, semasa masih hayat ini adalah sunat. Macam tadilah, dia nak buat benda sunat. Sunat, dia baca sunat. Sehingga kan buka gula pun, masuk dalam kontainer pun, auzubillah. Kalau boleh ya. Ataupun kita nak buka minyak kelapa dalam plastik tu, masuk dalam botol, buka saja gundisnya auzubillah. Supaya tidak tumpah. Tidak tumpah ya. Saya pakai minyak dalam plastik je. Tak beli minyak yang dalam botol tu mahal. Sebab dalam botol tu, harga botol tu mahal. Saya beli dalam plastik RM2.5. Sekali beli 4, RM10. Boleh tahanlah 3 minggu sebulan. Okey. Nanti ramai pula orang beli minyak plastik. Minyak plastik tu, orang Sirim kata, itu minyak yang baik Ustaz. Minyak yang baik. Sebab warna dia pun pure. Okey. Sunat baca. Prof baru balik, tak apa, insyaAllah Prof ya. Nanti kita sampai lagi. Hukum membaca isti'azah dalam perbuatan lain selain daripada solat secara umumnya adalah perbuatan yang baik dan adalah sunat, dapat pahala. Bukan harus, tapi sunat dibaca. Senang-senang je tuan-tuan, kita dapat pahala sunat. Ini adalah kerana umat Islam, kita diperintahkan agar sentiasa menjauhkan diri daripada syaitan
yang merupakan musuh Allah. Syaitan kadang-kadang dia ganggu kita, tuan-tuan, sampai membawa kepada pembunuhan, membawa kepada fitnah. Itu fitnah seranah ni semua perbuatan syaitan. Sebab itu Nabi kata, siapa yang membawa fitnah, menyebar fitnah, menyimpan fitnah, mereka ini adalah ahli neraka di dunia. Tuan-tuan ya, belum masuk neraka lagi, dah duduk dalam neraka. Sehinggalah mereka ini menjelaskan fitnah tersebut kepada tuannya, supaya tuannya dapat membela dirinya. Kalau tidak, kalau kita simpan fitnah tu, mana seluruh amal ibadat kita, kata Ibnu Jarir, tidak mendapat pahala si Allah SWT. Kita buat jadi, tetapi tidak mendapat berkat. Selagi kita tidak jumpa orang yang mangsa fitnah itu untuk menjelaskan. Umpamanya A menceritakan kepada kita tentang B. Jadi kita pun dengar cerita B, kita sebarkan cerita B, habis seluruh alam kita sebarkan. Akhirnya sepatutnya kita pergi jumpa B. Saya dapat fitnah ni, betul ke tak betul? B akan menjawab. Jadi orang yang jadi mangsa fitnah ni, dia sebenarnya kena zalim, kerana dia tidak ada ruang untuk membela diri dia. Jadi oleh sebab itulah satu dosa yang besar. Jadi ingat, sesiapa yang menyimpan fitnah orang lain, hendaklah dikliarkan, kerana segala amal ibadat dia tidak mendapat pahala di sisi Allah, melainkan sampai kepada tuan punya fitnah itu. Iaitu ini daripada hadis Ibnu Jarir, tuan-tuan, iaitu hadis sahih. Jangan main-main, tuan-tuan. Sebab itu dia kata, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam lagi daripada pembunuhan. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kamu satu berita fitnah, fatabayyanu, hendaklah kamu mendapat penjelasan daripada mangsanya. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang taat kepada orang yang jahil, dan tempat kamu di neraka. Jadi tuan-tuan takut tak tu? Jangan main takut. Jadi oleh sebab itulah, tuan-tuan, kita kena baca auzubillah, supaya kita mengelakkan diri kita daripada tabur fitnah, buat fitnah, simpan fitnah. Okey, oleh sebab itu, tuan-tuan, kita disunatkan baca auzubillah. Ini adalah kerana umat Islam diperintahkan agar sentiasa menjauhkan diri daripada syaitan yang berkelilingan kita. Seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 200. Tuan Saleh, dalam Al-Quran ini ada surah-surah yang disuruh kita membaca supaya kita dapat membakar syaitan di sekitar kita. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 200. Tuan-tuan baca ni, amalkan ni. Yang kedua, Al-Mu'minun ayat 97-98. Al-Mu'minun surah 23 ayat 97-98. Yang pertama tadi Al-A'raf surah 7 ayat 200. Yang ketiga dia kata surah Fussilat, iaitu surah 41 ayat 36. Jadi tuan-tuan baca i'rab surah tu, ayat tu, dan tulis ini ayat yang perlu baca untuk supaya syaitan yang ada di sekitar aku ni hangus. Tuan-tuan tahu tak, bila kita keluar pagi, kalau tak baca auzubillah, mereka bergayut ni, duduk di belakang kereta. Kalau 7 seater lagi ramai duduk. Kita seorang je kat depan tu. Mereka akan tunggu kita di mana-mana. Mereka mengalahi pada malaikat. Sehingga dalam tu kita perdengarkan ayat Quran, kita perdengarkan CD, kaset dan sebagainya yang berkaitan dengan agama, mereka akan bertepiaran lagi. Atau auzubillah baca, lari habis. Lepas tu surah Al-Falaq, ayat iaitu surah 1113, dahulu surah tu Qul a'udzu bil falaq, itu penghadap syaitan. Dan surah An-Nas, surah yang terakhir semua sekali, yang telah dinyatakan oleh Nabi dalam Al-Quran sebelum ini. Ini adalah surah-surah yang Nabi sebut untuk kita membaca untuk kita membaca, bagi kita mengawal syaitan berada dalam diri kita. Okey, tuan-tuan puan sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nanti kita akan sebarkan lagi berita-berita yang baik berkenaan dengan Al-Quran dan tafsirnya. Jadi hari ini kita sudah habis tafsir auzubillah. Auzubillah kita sudah habis. Dan tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan akan terus istiqamah
Ya, istiqamah dan sentiasa berfikir positif dan melihat kebaikan dengan kebaikan, dan jangan mudah kita menilaikan keburukan orang dengan keburukan, ya. Jauhkan diri daripada sifat buruk sangka, ya, dan jauhkan diri daripada sifat marah, hasad, dengki dan sebagainya. Marilah sama-sama kita mengikat tangan kita bersama dengan para malaikat Allah, ya, di bawah bimbingan Allah menuju ke jalan Allah, iaitu menuju ke syurga Jannatul Firdaus, iaitu matlamat kita adalah the road to Jannah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.